Tahniah saya ucapkan kepada Wakil Rakyat Air Kuning yang baru, Dr. Muhammad Yusri bin Bakir, yang menang dengan bergaya pada hari ini. Dapat lebih daripada 11,000 undi, lebih daripada 5,000 majoriti. Ini analisa yang tak detail daripada aku. Pertama sekali, kemenangan BN ni adalah kemenangan yang dijangka. Memang kita tahu akan menang. Dan memang pun rekod PRK yang sebelum ni menunjukkan mana tempat yang memang dimenangi oleh parti tersebut, dia akan kekal menang bila dibuat PRK lagi. Kecuali di Negeri sahaja dirampas daripada lawan. Yang kedua, Barisan Nasional ni, mereka ada kekuatan akar umbi, jentera yang kuat, buat kerja lapangan, bertemu dengan masyarakat paling bawah berdasarkan pengalaman aku berkempen bersama dengan mereka. Yang ketiga, mana tempat yang Barisan Nasional lawan, Pakatan Harapan memang akan bagi solid punya undi. Jadi sebelum masuk pilihan raya pun kita dah boleh corongok dah berapa jumlah undi yang akan dapat. Majoriti saja kita tak tahu, tinggi ataupun rendah. Yang keempat, strategi PAS yang bagi aku caca merbah lah. Aku nak fokus kepada isu mereka nak dapatkan undi bukan Melayu. Di awal-awal kempen ni, calon PAS dia dah cuba untuk dapatkan sokongan daripada masyarakat Cina. Kata dia tu keturunan Cina, mak dia Cina, masuk Islam. Tapi dia tak selari dengan strategi kempen yang dibuat oleh PAS tu sendiri. Mereka tak tahu sangat dah nak main isu apa. Isu di peringkat persekutuan pun tak ada. Mereka main isu apa? Isu babi. Jadi mereka mainlah isu tu berpanjangan sampai merosakkan undi bukan Melayu kepada PAS. Walaupun Sanusi cuba nak cover balik dengan mainan cinggir tu, tetap juga mereka kalah dan hilang majoriti. Dan yang mengejutkan, sokongan anak-anak muda yang nampak signifikan beralih arah kepada kerajaan perpaduan. Mereka tak lagi terpengaruh dengan mainan sentimen agama perkauman yang dimainkan oleh Perikatan Nasional.